Hai, Assalamualaikum wahai jiwa-jiwa yang tenang. Berjumpa lagi kita. Farah doakan korang semoga sentiasa di dalam rahmat Allah. InsyaAllah. Amin. Farah kurang sihat hari ni sebenarnya. Pernafasan pun tak berapa cantik sikit. Semalam okey je. Hari ni je baru doakanlah Farah sihat seperti sedia kala. Ni suami Farah tak ada. Suami Farah bawa ibunya ke klinik gigi. Farah saja je. Farah suka ke tak suka ke, sihat ke tak sihat, Farah kena buat video ni juga. Dan nama pun kerja kan. Kalau ikutkan pun ni dah berapa hari korang bertangguh. Farah dah beli berapa hari dah, saja je. Saja je tangguh. Taklah, tak saja tangguh. Ada tanggungjawab yang lebih penting lagi Farah kena dulu kan. Okay. Farah beberapa hari lepas Farah ada pergi Niso dengan Tu Iko. Niso Farah pergi yang dekat Melaka Baru tu. Tapi no, tak pergi adik duduk sana. Sorry Farah mengah sikit. Farah pergi Niso Melaka Baru, tapi Melaka Baru barang yang Farah nak dan barang yang Farah suka tak berapa banyak sangat, tak macam yang Niso dekat dengan rumah Farah ni. Tapi banyak juga barang dia. Cuma yang Farah cari untuk diri Farah, yang Farah minat, tidak banyak di situ. Tu Iko Farah pergi macam biasa. Tu Iko Tanjung Minyak Melaka. Okey dah. Masya Allah. Okey. Farah tunjuk barang Niso dulu, okey? Farah beli ni. Farah kena ceria juga. Farah beli bekas ni. Farah try satu. Farah tak pernah beli. Tapi macam menarik. 1500 ml. Penutup dia. Ketat juga tau penutup dia. Ni atas dia ni. Ada macam ni. Untuk keluarkan angin, udara. Ya ke? Farah beli ni. Tapi tak tahu nak letak apa lagi. Farah beli sebab nampak dia comel. Lepas tu Farah beli ni. Anti-slip mat. Farah tak pasti nak pakai mana. Untuk apa. Tapi Farah suka sebab warna dia putih susu. Hijau Farah tak nampak juga. Farah ni sebenarnya peminat hijau lembut. Hijau lembut tu, hijau muda kan panggil kan. Tapi disebabkan barang-barang warna hijau ni selalu kadang ada warna hijaunya lembut dah cantik. Tapi Kang beli yang ni hijau dia pekat sikit. Jadi tak sekata, tak sama. Jadi kalau putih susu ni sama je semua kan. Suami Farah pun dia tak suka macam banyak-banyak warna. Dia tak suka. Dia tak cerewet. Tapi yelah, setiap kita mesti suka tengok yang tak kelam kabut kan. Ni Farah rasa nak pakai untuk dekat atas tempat letak kunci-kunci dengan pasu bunga kat situ. Panjang tau korang ni RM2.6. Dekat Niso ni RM2.6. Farah tak pastilah. Rasanya makanan-makanan atau ada barang apa tah yang harga dia dah jadi RM2 kan. Panjang lah korang. Korang boleh potong lah. Kalau korang nak potong, korang nak letak mana-mana. Farah suka benda lah ni. Sorry tau korang kalau korang tengok Farah mengah. Farah memang tengah kurang sihat tapi kerja. Kerja. Okay. Kerja Lepas tu Farah beli ni korang. Dia comel. Farah memang dari dulu Farah tak boleh tengok Tupperware comel.
kecil-kecil macam ni. Farah banyak keroncang. Ni kita boleh letak sos. Dan korang boleh bagai-bagaikan. Farah tunjuk satu. Tutup dia putih susu, you all. Dia jenis macam ni. Korang boleh letak sos. Kalau bekal anak korang, bekal untuk suami kan. Macam ni Farah nak beli untuk letak keroncang. Keroncang Farah banyak warna. Tapi design dia sama je. Keroncang Farah design dia Mickey je korang. Tak ada design lain. Dah bertahun dah. Memang keroncang Mickey je lah. Nak letak keroncang Mickey kalau berbeza warna, letaklah dekat berbeza-beza Tupperware. Farah ada jumpa dekat Tuiko Tupperware dia lagi lah keseluruhan putih susu tu. Farah tak belilah sebab Farah dah beli yang ni. Lepas tu kalau kita letak keroncang, nak kena buka tutup dia. Tak nampak warna keroncang tu. Lepas tu Farah beli ni korang. Ini kat Shopee pun ada. Tapi Farah dah jumpa dekat Niso ni. Farah belilah. Korang tahu kan. Ni apa ni? Pengukus. Kita boleh bagai-bagaikan. Ni kaki dia. Dia boleh kecilkan. Paling besar dia macam ni lah. Kita kukus. Kaki dia ni ada. Korang boleh senang je kukus kat pan. Dekat guna pan ke, guna kuali yang ada. Dia sangat memudahkan lah. Farah memang cari ni. Tapi kadang-kadang malah nak beli kat Shopee. Kita nak beli satu benda. Allah Rabbi. Dalam satu kedai je. Tapi dia punya apa? Shipping ni apa? Entah. Tu lagi mahal. Syukurlah Allah jumpakan ni dekat Niso. Lepas tu Farah beli ni. Hari tu korang habiskan dekat Tuiko kan. Farah pergi kali kedua hari tu. Yang ni lah. Pun tak ada pisau putih susu ni tak ada lagi. Masih tak ada stok lagi dekat dekat Tuiko Tanjung Minyak Melaka. Habis. Apa ni? Gunting putih susu. Gunting putih susu pun habis. Masih tak restock lagi. Farah jumpa putih susu. Tapi dekat Niso pun tinggal 3 je Farah tengok. Tapi saiz yang sama. Kalau ada berbeza saiz, Farah akan beli. Tapi dekat Niso ni, dia punya ni pun warna putih susu. Tapi rasa ni boleh, kalau kita potong, rasanya putih dia ni boleh tanggal rasanya. Dia ada penutup lah. Kalau Tuiko rasanya tak ada penutup. Tapi okey je. Comel. Barakallah. Putih susu. Jumpa kat Niso. Lepas tu Farah beli ni. Farah beli ni korang. Farah tak tahu Farah nak buat apa. Tapi sebabkan dia kecil comel. Sebab kat rumah Farah ada kolek. Orang lama-lama panggil kolek aluminium. Tapi besar-besar. Yang ni Farah jumpa macam jakun lah. Memang jakun lah. Comel. Alah jauh. Rasa jauh pula dapur. Farah punya kolek aluminium kat rumah ni besar. Tapi ni comel. Farah suka sebab dia cute. Farah tak boleh tengok benda kecil-kecil ni. Farah sampai jumpa mesin basuh mini dekat dalam Shopee. Farah tunjuk kat suami Farah pun, ya Allah, awak nak buat apa dengan mesin basuh tu kecil comel tapi dia berfungsi. Farah beli 2 korang sebab dia terlalu comel. Harga dia RM2 tau. Ni yang ni RM2. Comel. Selalu kita tengok besar-besar, tapi yang ni kecil-kecil comel sangat. Sampai Farah rasa nak ambil semua. Kau ambil semua, kau nak buat apa Farah? Kan? Ni 2 ni pun tak tahu Farah nak buat apa. Rasanya kalau minyak yang kita tak habis pakai pun tak muat. Comel. Barakallah. Tak muat.
Comel. Nak buat letak kopi untuk minum. Jangan kata ni sikit sangat. Tapi sebabkan dikit. Mana. Duduk dulu. Okey sayang. Lepas tu Farah beli besin ni. Alah, tapi Farah rasa sama saiz sebab ya. Dekat tu Iko dah habis saiz, banyak saiz tau. Tu Farah kata dekat Ninso tu. Kejap korang. Okey sayang. Farah nak beli saiz dia dekat Ninso. Farah pernah nampak besin ni banyak saiz. Dekat Tuiko hari tu ada 2 saiz, semua besar-besar. Tapi rasa macam sama saiz pula. Tapi tak apalah. Okey je. Farah lupa kat rumah Farah beli saiz apa. Farah nak beli banyak saiz hari tu. Tapi dekat Ninso Melaka Baru tu tak ada. Tak ada yang restock. Tuiko hari tu ada 2 saiz sahaja. Itu sahaja daripada Mengam, Masya Allah. Apa ni? Daripada Ninso. Ada lagi Farah beli, tapi macam biasalah yang Farah pernah tunjuk kat korang sebelum ni. Buku-buku anak Farah, buku dia Didi and Friend mewarna. Itulah.